Ucapan sebab Hazan buat ibu bapa kandungnya meruntun hati ramai apabila dia mengaku sudah memaafkan masa lalu dan reda dengan takdir hidupnya. Selepas 23 tahun terpisah sejak bayi, personaliti media sosial Hazan meluahkan ucapan penuh pengampunan buat ibu bapa kandungnya. Hai, Assalamualaikum. Saya dah besar dah 23 tahun tahun ni. Maksudnya kejadian dulu tu dah berlalu 23 tahun lepas lah. Masa tu 2002. Saya dah besar, saya sihat, Alhamdulillah. Tak ada darah tinggi lagi, Alhamdulillah. Kencing manis semua tak ada. Sihat, insyaAllah. Kalau ibu menonton ni, saya nak cakap terima kasih banyak-banyak. Sebab yelah, kalau tak ada ibu, ya tak ada saya juga kan. Tak ada saya, tak adalah peluang saya nak ke syurga. Itu yang paling besar lah yang saya hargai. Pada ayah saya, bapak saya, bapak kandung saya, terima kasih juga sebab jumpa ibu kandung saya. Terima kasih juga, dan ketahuilah bahawa saya tak marah dan saya tak ada dendam. Luahan jujur dan tenang itu membuat ramai penonton sebab walau kehidupannya penuh cabaran, Hazan memilih untuk memaafkan dan menerima segalanya dengan reda, membuktikan bahawa kasih seorang anak tidak pernah padam walaupun berjarak masa dan takdir.